Bermula 1 Jun untuk pinjaman kereta, Rule of 78 akan dimasukkan kepada reducing balance method. Kalau korang nak faham lebih, tengok video ni sampai habis. Rule of 78 ni ialah cara kira faedah front load interest. Maksudnya pada awal tempoh pinjaman, bayaran bulanan kita ni lebih banyak pergi kepada faedah dan bukannya prinsipal. Ini akan membawa kepada poin yang pertama. Kalau ada rezeki lebih, nak jual kereta, refinance ataupun nak habiskan hutang awal, pengguna akan nampak kiraan dia lebih fair lah, lebih baik. Bank pun akan bagi diskaun kepada pelanggan yang layak jika sebelum ni pinjaman dia menggunakan Rule 78. Kos benar pinjaman akan lebih jelas. Sistem baru akan bergerak kepada reducing balance method dan penggunaan EIR. Sebelum ni kadar flat rate nampak murah. Kos efektif sebenar berbeza pula. Dengan EIR, pengguna boleh compare loan kereta dengan lebih tepat. Kebaikan yang terakhir pula, dia melindungi pengguna dengan lebih baik. Pindaan Akta Sewa Beli 2026 bertujuan nak meningkatkan ketelusan sistem dalam pasaran pinjaman kereta. So, korang tulis komen kat bawah kereta apa yang korang nak beli tahun ni. Apa? Roger Direct Lending.